Selangor FC terus memperkukuhkan skuad bagi menghadapi musim 2026-2027 dengan membawa masuk beberapa pemain baharu yang mampu menambah kualiti dalam setiap posisi pasukan. Di bahagian tengah, Endrick Dos Santos hadir dari Ho Chi Minh City selepas merekodkan 24 penampilan bersama skuad kebangsaan Malaysia dan terus menjadi antara pemain tengah paling berpengalaman di rantau ini. Endrick menawarkan kawalan permainan, ketenangan ketika menguasai bola serta kemampuan menghubungkan pertahanan dan serangan. Dalam sistem Kim Pan Gon, beliau berpotensi menjadi penggerak utama di bahagian tengah. Selangor turut mendapatkan khidmat Adib Raoub dari Penang. Pertahanan tengah ini terkenal dengan kekuatan fizikal, disiplin bertahan dan kemampuan memenangi perebutan bola udara. Kehadirannya mampu memberikan lebih kestabilan kepada benteng gergasi merah, terutamanya dalam perlawanan berintensiti tinggi. Turut menyertai pasukan ialah Azam Aziz dari Kelantan, The Real Warriors. Pemain tengah berpengalaman ini boleh beraksi sebagai pemain nombor 6 atau nombor 8. Kelebihannya ialah membaca permainan, mengawal tempo serta membantu mengekalkan penguasaan bola ketika Selangor membina serangan. Di posisi tengah menyerang pula, Eduardo Sosa hadir selepas musim yang cukup cemerlang bersama Immigration FC dengan catatan 10 gol dan 4 bantuan jaringan. Statistik itu menjadikannya antara pemain paling produktif dalam pasukan tersebut. Jika diletakkan sebagai pemain nombor 10, Sosa mampu menjadi pencipta peluang utama selain memberikan ancaman gol dari luar kotak penalti. Nama yang paling menarik perhatian sudah tentu Hugo Bomus. Bekas bintang Odisha FC itu terkenal sebagai playmaker kreatif yang memiliki visi permainan luar biasa, hantaran berbahaya dan kemampuan mencipta peluang untuk rakan sepasukan. Kehadirannya dijangka memberi dimensi baharu kepada jentera serangan Selangor dan menjadikan pasukan lebih sukar dijangka oleh pihak lawan. Jika semua pemain ini berjaya menyesuaikan diri dengan pantas, Selangor bukan sahaja mempunyai skuad yang lebih mendalam, malah berpotensi menjadi pencabar utama kejuaraan Liga Super Malaysia musim 2026-2027.